Adlan, wake up please. Muncullah sifat tu tak kena langgar betul-betul. Habis tu macam mana tu? Doktor cakap tak ada kena internal bleeding. Dia patah kaki je. Alhamdulillah kan? Ya, Alhamdulillah. Bin, sabarlah. Banyak-banyak doa. Fikir banyak. Ya. Sorry, Adlan. Kalau I tak dapat you, tak ada siapa.
Sangat. Tanya you ni. Will you? Yes. Ya, mestilah yes. Yes. Cepet. Tapi yang Tadi tu. tenang. So, you sedar daripada semalam? And you minta semua orang rahsiakan daripada I? Kan nak surprise you. Sungguh-sungguh you suruh Eddie cari cincin tu balik? Yalah. Kan nak lama you malam tu. Yeah, thank you. She eat more. Hey. Dah selamat dilama. Congratulations. Kau confident je cakap dah lama dah. Kau dia buat yang dia cakap no semalam? Betul? Aku confident lah. Aku tahu dia shock kat kau. Takkan dia tolak lamaran kau. Lagipun kalau dia tolak, takkan dia stay lagi kat sini. Kan? Logik. Ni aku dah check CCTV kat parking office kita. Kau nak tahu siapa pelanggan kau? Zahra. What? Sekarang ni abah kau dah report polis. So sekarang polis tengah cari dia. Apa abang aku cari ni? Yalah sebab Zahra dah larikan diri. Even ayah dia sendiri pun tak tahu dia ada kat mana sekarang. Betul ke apa yang aku buat ni? Macam mana kalau keputusan yang aku buat ni salah? Alamak, semua orang dah ada pula tu. Kenapa orang semua senyum-senyum happy? Aku je ke yang rasa macam ni? Kenapa semua tengok aku? Betul ke dia jodoh aku? No. Aku tak boleh teruskan ni. Wait. Betul ke dia jodoh I? Lin, hang ni apa ni? Sorry. Boleh sambung balik. Saya pasti dia jodoh I. Amboi, husband you nampak paling happy.
Mira macam lagi signal suruh kau masuk Minang. Aku dah cakap pandai aku masuk Minang deh. Pakit. Banyak perlu kan? Pasal macam mana? Cepatnya. Kaki tempang pun sempat lagi kan? Stephen Hawking ada 4 anak tau. Tada! Wow, okay. Do you like it? Lynn, I'm really glad I married you. Me too. Lynn, I love you. I love you too. Tak nak buat apa-apa lah. Nak tengok je. Bila selalu menunggu, katakan mau. Sungguh aku ingin tahu. Aku lelah menunggu. Ku lelah bila selalu Yes, I'm okay. Kenapa? Nak kencing ni. Toilet lagi satu kan ada kat bawah. Tak boleh. Ni toilet favourite I. Tak pernah kunci pintu ni. Kenapa ni? Ha? Okay. Yes. Nothing. aku lelah menunggu. Ku lelah bila selalu menunggu. Kenapa ni? Hey, 6 bulan kahwin pun takkanlah tak boleh teka lagi. Okey. I teka, okey? You nak handbag baru kan? What kind of wife do you think I am? No lah. Sebab kalau you nak bikin handbag pun boleh terima dengan tangan yang terbuka. Dah agak dah. Menipu je. No lah. Malam-malam kita dinner kat tempat special tu Kenapa? Why not? Tak adalah. Saya ingat dah dapat seru ke. Kan? Well, I just want to share a very special moment with you. Ben, tak demam kan? Yeesh. No lah. Okey. Jangan lupa tau. Dinner tonight. Ya, sure. I love you. Love you, Shazleen. Ada klien kita suruh design bangunan bentuk handbag ke? Untuk wife aku lah. Birthday? Taklah. Tak tahu pagi tadi
Gaya macam nak minta handbag baru. Oh. Cantik kan? Nanti kalau kau dah jumpa mana yang berkenan, kau beritahu. Kau beli untuk Mira sekali. Beli handbag yang sama untuk siapa? Kau masalah? Masalah besar. Sasal Lin dengan Mira tu selalu keluar sekali. Takkanlah dia nak pakai beg yang sama. Perempuan tak suka pakai apa yang perempuan lain pakai. Tapi aku beli baju sama dengan kau, tak ada masalah pun. Nanti kau kahwin, kau akan belajar pasal perempuan. Eleh, baru dah bulan kahwin, dah macam-macam pandai. Aku sensitif, aku faham apa yang wife aku nak. Yalah. Ni, kau jangan lupa call Datuk Sulaiman. Ha? Dia kata dia ada hal nak bincang dengan kau. Oh, okey. Okay? Okey. Thanks. Alright. Hey, Lin, come in. Hey. Apa khabar? Great. You? Alhamdulillah. I'm here to see your mom. Oh, mama aku lagi bicara sama Farisa. Oh, okay. Lin, Yes. thank you. Hah? Sebab sudah buat mama aku baik dengan Farisa. That's good. Everything okay now? Well, more than okay. Mereka sekarang BFF. Sometimes menyusahkan aku juga. Tak apalah. Lebih bagus daripada dia bergaduh kan? True. Darling, look who's here. Oh, hi, Sadri. Hi. Ati. Duduk, come. Ati. Hi, how are you? Okay, we'd love to stay, but saya ada dating dengan Farisa, so kita harus pergi dulu. Yes. We have to go and we'll catch up soon, okay? And Shazin, thank you so much for everything. Alah, tak apalah. Okay, bye, Ma. Okay, Sam. Bye. Bye. Have fun. Oh, how are you, dear? Okay, sihat. Ati sihat? Sihat, Alhamdulillah. You look so good now. Ya ke? Oh, thank you, Ati. Okay, Shazin, duduk dulu. Nanti pergi buat air, okay? Amboi, Aunty tengok Lin sekarang asyik senyum je manjang. Well, Fadlan is a good husband. Good husband? Sure. Okay, a great husband. Itu baru tepat. Alah, no lah. No, please. Kenapa, Lin? Ni, Fadlan, dia nak cancel dinner pula malam ni sebab dia ada meeting dengan Datuk Sulaiman. Urgent. Oh, Tak boleh, Aunty. Kita orang kena juga dinner malam ni. kenapa? Ada celebration ke? Lin? Cakaplah. Alah. Okay. Saya beritahu kat Aunty tapi Aunty janji jangan beritahu kat siapa-siapa pun. Okay? Sebab sepatutnya Fadlan orang pertama yang tahu pasal hal ni. Seriously? Oh my God! Congratulations, Lin! I'm so happy for you. Alah, Aunty ni. Lin tak cakap pun lagi. Oh, come on, Lin. I'm very happy. I'm so happy for you. Loh, tu yang nak buat dinner malam ni. Sebab Lin dah tunggu the right moment nak beritahu dekat dia. Meeting pula. Nanti ada cadangan. Lin nak dengar tak? Nak tak? Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Masyas, nak minta kerja balik ke? Tak adalah, Datuk. Datuk, apa khabar? Okey je. Ada apa-apa boleh saya tolong? Busy Macam ni lah. Hai, macam awak tak biasa pejabat ni. Itulah.
Datuk ada projek besar dengan company Fadlan. Kenapa, Pak? Saja tanya. Malam ni I ada meeting dengan your husband. Mesti urgent gila Ai, lain macam soalan awak ni, Syazlin. Menterbiat ke apa? Ha? Syaz, biar awak cakap terus terang. Apa tujuan awak ni? Syazlin. Ya, boleh tak Datuk bos program meeting dengan Fadlan malam ni? Kenapa? Syaz. Aduh. Okey, macam ni kalau saya beritahu kat Datuk, Datuk janji jangan cakap kat siapa-siapa Okey. Yes! Tercapai. Hello? What? Jadi kau nak buka restoran kat KL tu? Sekarang ni tengah tunggu documentation semua. Hopefully next month. Seronoknya tak sabar lah nak pergi. Yelah, orang ajak tak nak datang. Bukan tak mau, I busy sikit. Oh, bunyi macam pengarah syarikat besar mana dah. Bunyi macam orang merajuk Adalah sikit. Tu bunyi macam orang mengada pula. Lah orang tu kita ajak minum-minum dia tak sudi. Ini kita duk apa ni, bukan duk minum ke? Ya, air tengah minum ni. Yes! Hai, Uncle. Mo. Uncle. Nak minta tolong sikit boleh tak? Tolong? Kenapa? Tolong apa? Okey. Ali nak dinner dengan Fad kat restoran kawan Uncle tu. And then? Tempat tu fully book. Ya ke? Uncle book for tomorrow night je lah. Ya, but the thing is, Lee nak dinner malam ni. Loh, macam tak ada restoran lain ke? Tapi restoran tu the best. Sebenarnya, I nak ajak you pergi sana. Betul ke? Bila? Bila you free lah. Ya, boleh. Bila masa boleh. I bukan cakap kerja lah ni. Ni, masalah negara kat sini tau. Bukan tang tu. Ini pun masalah juga ni. Tak, apa yang penting sangat hari ni, hari apa yang nak pergi sana tu? Okeylah, Lin terus terang Tapi ingat, jangan beritahu sesiapa tau rahsia ni. Okey? Yang selalu ragu, yang selalu bimbang, yang selalu diam. Masihkah mempertanya masalah tak selesai lagi. semua pengorbanan yang telah Datuk Sulaiman ada bagi tahu yang malam ni meeting cancel. Oh, dia cakap tak kenapa? Dia bagi tahu. Hai. Excuse us for a while. Okey. Hai. Hey. Kita tak ada janji nak lunch kan? Tak adalah. Cuma kebetulan I lalu dekat area-area ni dan teringat suami tersayang. Okey. Nak handbag lah tu. Mana I pernah minta? Okey. Anyway, okey, tadi ada dengar cancel meeting Oh, that one is for another project, not this one. Itulah, actually, yalah, memandangkan I pun dah cancel kita punya dinner sebab I nak kena siapkan projek ni, which is sampai malam. So, malam boleh kan? Tapi malam ni... Sekejap. It's not your birthday, right? Memanglah bukan. Dan apa yang beria-ria sangat nak dinner ni? Nak anniversary pun tak juga. Nak kena ada sebab nak keluar dinner dengan suami. Tak adalah, boleh je. Tapi itulah, I nak kena siapkan presentation ni dulu. Esok malam pun boleh.
Yeah, I'm okay. You sure? Come on, babe. Just tell me. Kalau I cakap dekat you, jangan cakap sesiapa, eh? Okay, don't worry. I will help you. Thank you. Hai sayang, Shazlin. Hi. Kenapa ni? You? Kita kena tolong Lin. Kenapa Lin ada masalah ke? Ke Fad ada masalah? Fad dah tahu dah? No. Eddie, relax. Sorry. Really? Congrats! It's a secret. Sorry. Dia pula yang over. Baby kot. So, would you help her? Please. Yeah, sure. Thank you, Eddie. Thank you so much. Welcome. Sweet kan, Shazlin? Nanti time kita nanti you buat macam tu juga. Surprise I. Melamar I pun belum lagi. Sabarlah, dah timing sesuai. Sabarlah. I bukan tak nak dapat understanding ke apa kan, tapi masalah negara kat sini. Don't worry, it's okay. Kau tengah buat presentation tu eh? Ha. Bagi aku buat lah. Kau bukan tengah sibuk dengan projek kementerian ke? Dah settle. Serius ah? Boleh kata siap lah, tapi kena touch up sikit. Bagi buat. Tak payah. Aku dah buat dah pun. Yelah, bagilah aku sambung sebab nanti aku yang kena present kan. Wow. Okey. Apa? Tak adalah. Selalunya bab-bab presentation ni kau paskan kat aku. Memanglah selalunya kau, tapi aku rasa macam dah tiba masanya aku pula yang present. Okey. Okey, Pak. Weh, tak ada bini ke? Yelah, biasanya orang yang tak ada bini je yang kerja sampai dari dekat malam ni. Oh. Okey, maknanya aku boleh anggaplah yang Mira tu bini kau, kan? Aku belum kahwin lagi lah. Tahu pun. Maknanya kahwinlah cepat-cepat. Best tau kahwin. Ya ke best? Ya. Kalau best takkan kau office lagi? Yalah, aku nak balik lah ni. Lagipun ada dinner malam ni. Oh, dinner apa? Dinner saja. Tak tahu dia nak makan kat situ. Congrats lah. Congrats apa? Tak ada apa-apa. Yelah, aku ingat macam nak celebrate apa-apa ke dengan Shazlin kan? Tak adalah, saja je kita orang makan malam ni. Lagipun Shazlin memang suka makan kat tempat tu. Kau ada dinner kan? Dah, cepat kau kemas, kau pergi balik cepat. Pergi cepat. Okey. Cepat. Nanti semua aku settle ni. Okey. Jalan. Kau okey ke tak ni? Okey. Jalan. Tak, Shazlin tengah tunggu. Bye. Okey. I wanna dance with somebody. I wanna feel like with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. Diam. Hey! Kau drive sekarang. Zara! Ya, diam. Kau drive. Apa kau buat ni? Drive je lah. Kau drive tu. Hatimu terus
Oi, apa berhenti? Kau tak nampak ke minyak kereta aku dah habis? Asal kau tak isi? Mana aku tahu? Kau lain kali kalau nak buat plan macam ni, beritahulah. Bolehlah aku isi sampai habis. Kau tak payah nak lawyer buruk sekarang, Betul lah. Apa kau nak sebenarnya? Aku nak kau hilang. Oh, nak hilangkan je. Kau tutup mata. Hilanglah aku. Oh my god, sempat lagi kau nak buat lawak sekarang, Kau tahu tak kau akan mampus? Mampus! Ayat macam berani je. Kau rasa Hadisah tu mati sebab apa, Kau lah punca dia, Oh, what? Tu bukan kereta Shazlin ke? Tu bukan. Oh my god. Tu, Zara. Zara dekat kereta dia. Zara? Orang yang mau bunuh Fadlan? Yes. Dah, kau keluar kau ikut aku sekarang. Kejap lah, kau buka seatbelt lah. Oh my god, dia dah bawa Shazlin keluar. Apa kata ibu kita buat? Please. Apa kata ibu buat something? What do you want me to do? Oh, pergilah tolong. Pergi buat... Kalau dia bawa pisau gimana? Pisau je pun. Jom, kita pergi sekali lah. Wait. This... Ikut je aku. Pilih ni orang. Faris? Hai, Lin. Hai. Korang jangan dekat, Kalau tak, aku tikam je. No. Wait. Okay, I don't know who you are. Dan saya juga tidak tahu permasalahannya apa. But it's not a good way to finish your problem. Apa kau tahu, Bagus. Sayang! Sarah, apa benda tu? Wait. Mana yang tahu kita orang ada kat sini? Ini kan jalan yang balik rumah. Mestilah tahu setiap hari lalu sini kot, Sarah. Yang you buat apa dengan pisau tu? Pisau tu jangan main-main, Sarah. Dekat, Kalau tak, tikam dia. Jangan macam ni, Sarah. Kalau you nak tikam, you tikam, Mai. You tikam kat sini. Dia tak bersalah. Dia tak buat apa. I yang sakit hati you kan. Tikam kat sini. Tikam. No! I nak buat banyak benda kot untuk you. Tak minta pun, Sarah. I love you. I love you too, Shazlin. You know that, right? Ya. Dah banyak dah benda yang jadi antara kita. Betul. I mengorak you. Yes. Betina ni yang mengorak you kan? Kalau bukan sebab dia. Tak habis lagi lah. Diam. Tak ada benda yang boleh buktikan cinta I pada you. Tak minta you buktikan apa-apa pun, Shazlin. Ya, but I need to. Okay. I nak bagi bukti cinta I dekat you. Okay. Apa dia? Sakit perut? No. Then... You gonna be a daddy soon. Yes. What? Yes. Jangan gegar nanti. Jangan gegar sangat. You cakap apa tadi? Daddy. Dah berapa lama dah you tak beritahu I ni? No. Bulan. 4 bulan, guys. I think we need to call the police. Ya? Don't let her do that to you, okay? 4 bulan? Congratulations. Ni... Bahaya tau. One more. Sikit lagi. 3, 2, 1. Okay, last step. No, another one. One more. Okay, satu. Yeah. Okay, straight. Stop. Okay, now. Sit. Okay. 1, 2, 3. Ta-da! Morning. Morning. Try lah. Sedap tau ni. You kena cuba baru you tahu. Ni resepi I sendiri. Kenapa? Ni sedap tau.
tak cuba lagi, mana nak tahu. Sapu sikit coklat. Syuk. Ha. Sedap kan? Thank you. No. I should thank you. Lynn. I love you, Shazlin. I love you too. Dah, now you makan kenyang-kenyang sebab lagi kita nak keluar. Ada surprise. Yang selalu bimbang, yang selalu diam, masihkah kau mempertanyakan semua pengorbanan yang telah. What a pleasant surprise. You know, Lynn, ever since kita spend time together waktu kita belum kahwin kan, I tak tahu kenapa, I keep on remember the things that we've done together. Yeah. You really had me back then. Siapa sangka kan? Dulu asyik gaduh je. And now we have a baby together. I have another surprise for you. Apa dia? Don't want to. Okay. Okay, buka. I remember this. Sehari bersama Fadlan. Well, I'm offering you again. Sehari bersama Fadlan sekali lagi. What do you say? No. No, Fadlan. What? Lynn. I don't want to spend just one day with you. I want to spend the rest of my life with you. I love you. And nothing can beat my love for you. Okay? Seolah tak kisah berdiri semua seperti hati